saving RM500,000 lenyap bila usia dah umur 63 tahun. Tengok video ini sampai habis kalau tak nak beranak pada usia 50 tahun nanti. Dan pastikan save video ini supaya kita semua terselamat. Kehidupan saya dah hampir ke garisan penamat. 7 tahun berpencen, sekadar tidur, makan, minum, melancong dan menghabiskan wang terkumpul. Akhirnya terperangkap dengan kemiskinan. Diharap ada sinar untuk saya meneruskan kehidupan ini. Nampak? Sebenarnya ini bukan pertama kali Jason jumpa orang pencen-pencen yang duit pencen dia dah habis. Pakcik ni cakap dia ada RM500,000 saving, tapi 7 tahun kerja dia tidur, makan, lepas gaji pergi jalan-jalan, pergi majlis, tak ada salah. Tapi tak ada income yang masuk sekarang ni. That's why pencen dia sebulan tinggal RM5,000 dan keadaan sekarang ni memang tak cukup. RM5,000 kalau nak makan tidur memang okey lah. Tapi kalau nak bantu kanak-kanak memang tak cukup. Lepas tu kalau nak pergi umrah setiap tahun kena kira-kira pula. Sedekah lagi pun tak cukup kan. Sebenarnya untuk anak-anak muda yang umur 30 ada 40-an, sekarang ni kita kena plan down. Umur kita 50, at least kita kena ada RM20,000 sebulan. Kita tak nak ganggu saving. Yang masuk RM20,000 sebulan barulah hidup kita gembira kan. So macam mana kita nak dapat RM20,000 sebulan? Pergi profile Jason, cari link dash check code Jason ada get offer, barulah Jason dapat kongsi ilmu bisnes untuk bantu korang banner asset untuk generate income. InsyaAllah kita boleh sedekah banyak-banyak, bantu anak-anak dan jiran-jiran kita. So sila ambil iktibar. Ini bukan kali pertama Jason dapat feedback orang pencen tapi masih miskin lagi. So anak muda kena kuat rajin sekarang. Untuk orang yang pencen kena berhati-hati jaga saving korang. Jangan macam pakcik tadi, pencen semua sudah habis. Umur dah 63, terpaksa belajar bisnes dengan Jason. Jason pun memaksa sendiri untuk ajar pakcik ni bangkit sama-sama. Dalam 1 bulan boleh generate RM20,000 income lagi. Bukan kita saja, kita kena educate anak-anak kita semua. Sebelum umur 50 mesti ada aset untuk dapat passive income. Tak kisah daripada kondo, kebun, rumah, aset semua macam-macam yang boleh generate passive income. Assalamualaikum.